Kalau awak fikir menopause hanya bermula bila haid berhenti sepenuhnya, itu salah faham yang paling biasa. Sebab sebelum haid berhenti, badan sebenarnya dah lama beri isyarat awal. Cuma ramai tak perasan atau pilih untuk abaikan. Fasa ni dipanggil perimenopause. Dan perimenopause bukan berlaku tiba-tiba tau. Ia boleh bermula seawal umur pertengahan 30-an hingga awal 40-an. Jauh sebelum wanita sedar badan mereka sedang berubah. Dalam fasa ni, haid mungkin masih datang setiap bulan. Sebab tu ramai rasa semuanya normal. Tapi dalam masa yang sama, emosi mula jadi pelik. Badan cepat letih, tidur tak lena, panas badan datang tiba-tiba, berat badan senang naik. Itu masalah wanita. Dan dalaman rasa tak selesa tanpa sebab dan jelas. Ini berlaku bukan sebab badan rosak tau. Ia berlaku sebab sistem hormon mula berubah cara dia bekerja. Dalam badan wanita, hormon dikawal oleh satu sistem pusat dari otak yang hantar signal ke ovari. Bila sistem ni stabil, hormon dilepaskan ikut jadual yang kemas. Tapi bila masuk fasa perimenopause, signal dari otak mula jadi tak sekata. Kadang ovari respon kuat, kadang respon lemah. Akibatnya, estrogen dan progesteron jadi tak menentu. Ada bulan estrogen tinggi, ada bulan jatuh mendadak. Inilah yang buat simptom datang dan pergi tanpa corak yang jelas. Sebab tu perimenopause selalu mengelirukan. Hari ni rasa okey, esok rasa lain, badan rasa tak konsisten dan emosi pun susah nak dijangka. Masalahnya, bila wanita tak sedar mereka berada dalam fasa ni, mereka akan salah tafsir simptom. Mereka sangka mereka penat sebab kerja, emosi sebab stres, tidur tak lena sebab umur. Padahal semua tu berkait dengan perubahan hormon. Kalau fasa ni dibiarkan tanpa sokongan yang betul, simptom boleh jadi lebih ketara bila masuk menopause sebenar. Sebab sistem hormon dah lama bekerja dalam keadaan tak stabil. Apa yang badan perlukan dalam fasa ni, perimenopause bukan rawatan drastik, tapi sokongan yang bantu menyesuaikan diri dengan perubahan hormon secara berperingkat. Pendekatan ni yang digunakan dalam Mulaura. Mulaura direka untuk menyokong sistem hormon wanita supaya badan boleh adapt dengan perubahan, bukan lawan perubahan. Dalam Mulaura ada Shatavari atau Aspergillus. Shatavari ialah herba adaptogen yang bantu badan mengurus stres hormon. Bila badan lebih tenang, signal dari otak jadi lebih stabil walaupun hormon sedang berubah. Mulaura juga mengandungi Pueraria mirifica, iaitu phytoestrogen daripada tumbuhan. Bila estrogen mula turun naik dalam fasa perimenopause, phytoestrogen bantu badan rasa lebih seimbang tanpa memaksa hormon naik secara mendadak. Untuk sokongan rahim dan peredaran darah, ada kacik Fatima dan Dong Quai. Dua bahan ni bantu rahim berfungsi dengan lebih teratur walaupun hormon sedang berubah. Manjakani pula membantu keselesaan dalaman supaya wanita tak rasa terlalu sensitif semasa perubahan hormon berlaku. Bila sistem hormon disokong dengan betul dalam fasa perimenopause, ramai wanita perasan perubahan yang lebih terkawal. Sistem tak datang serentak, emosi lebih stabil, badan lebih senang menyesuaikan diri. Kalau awak perasan badan awak berubah walaupun haid masih datang, jangan tunggu sampai semuanya jadi teruk. Mungkin itu tanda awal perimenopause. Dan fasa ini sebenarnya masa terbaik untuk beri sokongan yang betul pada badan.